Okay guys, so ini adalah ikan siakap kita fresh daripada laut. Ini kita ambil daripada ni lah, daripada Kuala Selangor punya kedai ikan fresh ikan siakap. Besar-besar guys. Korang boleh pilih nak seekor, nak sebahagian ataupun nak kepala, nak ekor. Jom masak. Sas. So, kita orang buat menu ikan bakar ni disebabkan kita punya kedai ni berdekatan dengan pantai. So, nak dapatkan ikan yang fresh tu memang mudah, memang senang. Alright, jadi kalau korang yang mana nak makan ikan yang fresh, ikan bakar, ikan kembung, ikan pari, korang boleh datang ke Nusantara Pizza ni lah. So korang tunggu, korang keluarkan menu ni. So guys, inilah dia set menu ikan bakar by Nusantara Pizza ni. Ni adalah ikan siakap bahagian ekor. Korang ada bahagian ekor, bahagian badan dan juga bahagian kepala. Yang mana suka kepala ikan siakap, korang boleh datang kat Nusantara Pizza. Korang tunggu kita orang launching. Kalau korang nak seekor pun, nak untuk buat family, tak ada hal. Korang request dekat Geisha nak ikan siakap 1 ekor. Okay.